salam sejahtera. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Nur Adeline Khairin binti Muhammad Lafiz. Saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di SK Teruntum yang terletak di negeri yang terkenal dengan paten tempoyak iaitu Pahang Darul Makmur. Kod sekolah saya ialah CBA 4001. Hobi saya ialah membaca, melukis dan mewarna serta menghasilkan seni kraf tangan. Manakala cita-cita saya ialah menjadi seorang pensyarah di universiti. Saya juga aktif menyertai pelbagai pertandingan anjuran sekolah dan juga pihak luar. Antara pertandingan kerap saya sertai ialah pertandingan mewarna, pertandingan bercerita serta deklamasi sajak. Pelbagai hadiah telah saya menangi yang di mana setiap kali pertandingan mesti mendapat tempat terbaik. Pencapaian terakhir yang telah saya menangi ialah tempat pertama dalam pertandingan mewarna di Blackstone Festival di Pekan Pahang dan tempat kedua dalam pertandingan Kids Got Talent sempena Tamasya Komedi Rakyat di Dewan Jubli Perak Kuantan. Dalam video ini, saya berasa amat terlucu untuk berkongsi satu novel yang telah saya baca iaitu Warisnya Kalbu. Buku ini adalah hasil tulisan Sri Rahayu Muhammad Yusof dan mengandungi 159 muka surat bercetak. Untuk pengetahuan kawan-kawan, buku ini telah memenangi tempat pertama hadiah sastera kumpulan utusan 2007. Buku ini diterbitkan oleh syarikat penerbitan Jiwa dan boleh dibeli di kedai buku berhampiran dengan harga RM29. Apa yang telah menarik hati untuk membeli dan membaca buku ini ialah apabila membaca sinopsis yang ada di belakang kulit buku ini. Ia adalah satu naskah yang mengangkat martabat pantun dan membuat kita jatuh cinta kepada pantun dan menghargai seni warisan Melayu. Kawan-kawan, buku ini dibahagikan kepada 27 bab. Setiap bab mempunyai plot penceritaan yang tersendiri, yang ringkas dan padat. Pada awal penceritaan buku ini, ia berkisar kepada watak utama iaitu Hasan Basri dan Khadijah. Kedua-dua mereka menjadi rakan apabila bersama-sama menyertai kumpulan pantun mewakili sekolah mereka. Mereka amat cintakan pantun Melayu. Khadijah merupakan seorang remaja perempuan yang berketurunan darah campuran iaitu bapanya seorang Melayu dan ibunya seorang berbangsa Inggeris. Apa yang menarik, Hasan Basri mempunyai sebuah jurnal lama kepunyaan atuknya yang merupakan catatan harian seorang gadis yang bernama Cempaka di sekitar tahun 1277 Hijrah di sekitar negeri Pahang dan Terengganu. Menariknya pula, Khadijah mempunyai sebuah buku lama kepunyaan neneknya yang merupakan koleksi-koleksi pantun yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Apabila tiba di bab keempat dan kelima, penulis membawa pembaca ke zaman di sekitar tahun 1277 Hijrah dengan memaparkan watak yang dikenali sebagai Kekanda Hasan dan Catherine. Catherine adalah seorang wanita Inggeris yang mengikut bapa saudaranya seorang Gabonor ke tanah Melayu, khususnya di negeri Pahang sewaktu penjajahan British yang kononnya untuk menjaga keamanan tanah Melayu. Kekanda Hasan telah ditugaskan untuk mengajar pantun-pantun Melayu kepada Catherine. Ini kerana Catherine sangat berminat untuk mempelajari pantun Melayu. Perjalanan kehidupan Kekanda Hasan dan Catherine telah dicatat oleh adinda kepada Kekanda Hasan iaitu Cempaka di dalam sebuah naskah. Setiap rangkap pantun yang diajar oleh Kekanda Hasan kepada Catherine telah dicatat oleh Cempaka dan berada di dalam naskah ini. Catherine sangat berminat untuk mempelajari pantun Melayu dan memperterjemahkan pantun-pantun Melayu ke dalam bahasa Inggeris. Hasan Basri dan Khadijah mengambil peluang
dari naskah yang dijumpai oleh mereka tersebut untuk mendalami ilmu-ilmu berkaitan dengan pantun. Banyak ilmu yang diperolehi oleh mereka untuk mempertajamkan pantun di pertandingan pantun peringkat daerah nanti. Antaranya apa yang dikatakan sebagai ritma pantun, sanjak pantun dan lain-lain. Hari pertandingan pantun peringkat daerah yang disertai oleh Hasan Basri dan Khadijah telah tiba. Masing-masing sangat hebat memperdengarkan pantun masing-masing. Akhirnya, daripada 32 sekolah yang menyertai pertandingan tersebut, kumpulan Hasan Basri dan Khadijah telah memenangi tempat pertama. Hasan Basri sangat gembira. Tidak sia-sia mereka belajar di naskah yang dijumpai oleh mereka. Selain dari contoh pantun, buku ini juga secara tidak langsung menceritakan sejarah yang berlaku di sekitar negeri Pahang dan Terengganu berkaitan dengan perebutan kuasa di sekitar tahun 1277 Hijrah. Saya sangat mengesyorkan kawan-kawan untuk membaca buku ini walaupun tema ceritanya agak berat, akan tetapi ayat-ayat di dalamnya dikarang dengan ringkas, pendek dan padat agar mudah dipahami. Di samping banyak rangkap pantun yang boleh dijadikan contoh ada di dalam buku ini. Kawan-kawan juga akan mengetahui bagaimana naskah yang dicatat oleh Cempaka berada di dalam tangan Hasan Basri dan Khadijah. Setiap halaman bercetak juga tidak meleret dan kawan-kawan juga tidak akan mudah bosan. Akhirnya, saya petik beberapa rangkap yang menarik minat saya. Baik-baik bertanam ubi, biar rapat jangan jarang. Baik-baik bertanam budi, budi yang mana dikenang orang. Banyak ubi perkara ubi, ubi keledek ditanam orang. Banyak budi bernama budi, budi baik dikenang orang. Sekian, terima kasih. Okey Adlin, cikgu akan bertanya awak 3 soalan. Soalan cikgu yang pertama ialah cuba ceritakan tentang diri Adlin. Biodata Adlin lah untuk pengetahuan kawan-kawan. Terima kasih cikgu. Biodata diri saya ialah, nama saya ialah Nur Adeline Kaidin binti Muhammad Lafiz. Saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di SK Tuntum yang terletak di Kuantan, Pahang. Saya dilahirkan pada 17 Mei pada tahun 2014. Saya merupakan anak kedua daripada 2 orang adik-beradik. Hobi saya ialah membaca, melukis dan mewarna serta menghasilkan seni kraft tangan. Cita-cita saya pula menjadi seorang pensyarah di universiti. Okey, tinggi cita-cita awak ya. Okey Adlin, tadi Adlin dah cakap dia nak jadi bila besar cita-cita Adlin menjadi seorang pensyarah. Okey, apa Adlin boleh lakukan mulai sekarang untuk menjadikan cita-cita Adlin itu realiti? Maksudnya Adlin mencapai cita-cita Adlin tu menjadi seorang pensyarah. Untuk mencapai kejayaan cita-cita saya sebagai seorang pensyarah, saya akan rajin dan fokus apabila di dalam kelas untuk mencapai kejayaan saya dan saya tidak akan pernah mengalah. Okey, bagus. Itu yang kita nak. Okey, cikgu tengok ada banyak pencapaian Adlin dalam pertandingan mewarna. Selain daripada sajak bercerita tadi kan, banyak juga mewarna. Okey, boleh tak anda ceritakan pengalaman yang paling manis apabila semasa Adlin menyertai pertandingan mewarna? Pengalaman paling menyeronokkan apabila saya mewarna ialah yang pertama, saya perlu berlawan dengan kakak-kakak dan abang-abang yang lebih senior dan lebih berpengalaman luas daripada saya. Yang kedua, saya teruja apabila saya dinobatkan sebagai juara. Yang ketiga, saya sangat gembira apabila mendapat pelbagai hadiah, contohnya piala, voucher dan lain-lain. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.